Wakaf bukan sekadar sumbangan tetapi pelaburan berterusan yang memberi manfaat kepada penerima dan pewakaf. Matlamat program ini adalah untuk menggalakkan budaya berwakaf dan menyalurkan manfaat kepada komuniti. Kutipan wakaf ASNB melebihi 100 juta ringgit, mencerminkan keyakinan masyarakat. Hari ini, RM490,000 disalurkan melalui JAKIM bagi memberi manfaat kepada komuniti. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama atas kesudian meluangkan masa. Ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memberi impak yang lebih luas kepada masyarakat. Seikhlas wakaf, seindah Ramadan, semoga berkat untuk semua selamanya.